Kanser gastrik adalah sangat biasa, termasuk kanser esofagus. Memandangkan perubahan demografi berlaku dalam populasi, terdapat tren peningkatan kanser esofagus. Yang berhijrah ke perut dengan lebih banyak kanser ialah adenokarsinoma persimpangan OG dan bukannya karsinoma sel squamosa pada esofagus atas yang biasa. Adenokarsinoma dilihat pada populasi yang lebih muda, terutamanya di sekitar persimpangan OJ, pada pesakit obes, pesakit yang perokok dan peminum alkohol. Apabila anda bercakap tentang pembedahan GI atas, terutamanya kanser esofagus dan gastrik, kebanyakan pesakit di Chennai, terutamanya penduduk tempatan kita, datang pada peringkat yang sangat lewat. Hampir 2/3 daripada pesakit berada di peringkat 3 dan 4 penyakit. Apabila mereka membentangkan kepada kami dalam peringkat lanjutan tempatan, kami mendapati bahawa hanya 1/4 daripada mereka datang untuk reseksi kuratif atau rawatan kuratif yang berkesan. Kebanyakan mereka akan mempunyai rawatan paliatif. Bagi pesakit di mana reseksi kuratif dipertimbangkan adalah sangat penting mereka mendapatkan rawatan pembedahan yang sangat tepat. Dan pembedahan yang tepat dilakukan di institusi dengan orang yang berkelayakan tinggi yang melakukan teknik yang lebih maju, termasuk pembedahan laparoskopi atau robotik. Pembedahan robotik dan pembedahan laparoskopi, mereka telah menurunkan masa tinggal di hospital dan pemulihan yang lebih cepat selepas pembedahan. Pembedahan robotik lanjutan telah benar-benar merevolusikan rawatan kanser kerana dengan pembedahan yang tepat, pembedahan tisu, kami dapat meminimumkan trauma tisu dan itu jelas mempunyai kelebihan dalam meningkatkan pemulihan pesakit yang lebih cepat. Onkologi perubatan termasuk pemberian kemoterapi, radioterapi dan lebih baru-baru ini imunoterapi. Menggabungkan semua bentuk modaliti rawatan telah meningkatkan hasil pesakit ini. Bidang kepakaran lain yang saya ingin nyatakan ialah pembedahan hepatobiliari. Pembedahan hepatobiliari termasuk pembedahan hati bukan pemindahan, termasuk reseksi untuk keganasan hati dan juga reseksi pankreas untuk keganasan. Reseksi pankreas telah dilakukan secara laparoskopi dan pembedahan robotik telah dapat. Dengan pembedahan robotik, kami telah dapat melakukan pembedahan dan anastomosis tisu anatomi yang tepat. Ini telah meningkatkan pemulihan dan hasil pesakit ini. Terima kasih.